Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okey, untuk video kali ni saya nak share pula apa kelebihan kita gunakan insert plate ni untuk mesin trimmer. Dia ada untuk yang trimmer dan satu lagi untuk yang rotor. Semua tahu kot kalau rotor tu dia besar sikit kan. Rotor yang macam mesin ni lah. Rotor ni dia besar sikit. Dan yang kalau mesin trimmer ni dia kecil. Cuma untuk trimmer ni saya gunakan dia punya insert plate ni. Dan dekat plate ni dia ada macam satu fence lah. Fence tapak dia dan kita ikat lah kita punya. Sorry lah, terbising sikit. No, kawan tunggu sibuk kat ni, awang. Dia tengah sanding pintu nyatu. Okey, sambung balik lah tadi. Insert plate ni kita ikat dia dekat kita punya bawah tapak mesin trimmer tu lah. Okey, andai kata ini saya nak trim bahagian tepi ni. Saya nak trim tepi-tepi laminate ni. Kan bila kita tampal laminate, yang bahagian laminate ni kita kena lebihkan lah sebelum kita trim bagi dia flush macam ni lah. Dan bit yang saya gunakan pun bit flush. Sekejap saya tunjuk sikit. Ni dia punya ni, double bearing flush trimming bit. Dia banyak kat simpan stok dia. Supaya apa, kalau ni tumpul je tukar kan. Okey. Kalau biasa kita tak gunakan kita punya plate ni. Saya ambil balik saya punya bit. Okey. Biasanya kalau kita nak potong kita punya laminate yang lebih ni, dia punya bearing ni kan mesti dia duduk dekat tepi board macam ni lah. Dia lalu macam tu kan. Boleh je kita nak trim tanpa menggunakan plate ni, terus pasang dekat mesin trimmer. Cuma dia akan hadapi satu masalah lah. Seandainya kata apa, seandainya board kita ni dia ada macam pecah-pecah lah, ataupun dia ada berlubang. Sekejap saya check tengok kat mana board yang ada lubang-lubang. Contoh seandainya kata board ni dia ada lubang kan, lubang yang besar lah, bearing kita ni akan termasuk ke dalam board kita ni. Bila termasuk, dia akan termakan bearing ni, dia akan masuk ke dalam tempat. Aduh, hinyaknya awang. Ni saya ada satu contoh lagi. Saya ada satu contoh lah. Setengah board kadang-kadang memang kita tak boleh dapat skirting board tu dia betul-betul cantik lah, dia punya tepi-tepi dia tu kan. Kadang-kadang ada board yang dia berlubang kat situ. Okey, bila bit flush ni dia lalu ke sini, dia akan termasuk ke dalam lubang ni lah. Kedenguk dia masuk sikit kan. Bila dia masuk, so pada bahagian tepi laminate kita ni dia akan termakan sikit. So kita tak boleh dapat lah satu tempat yang mana, satu permukaan yang cantik ni lah, tempat yang kita nak trim laminate tu. Dia akan ada rosak sikit lah, terberlubang sikit kan. So bila kita menggunakan plate ni, so dia ada macam satu penahan lah dekat sini. Macam ni contoh. Sekejap. Dia akan ada satu penahan. Ni tepi ni dia akan tahan tepi board. So kita tak perlu risau sangat lah seandainya kata board tadi dia ada lubang-lubang. Tapak ni dia akan contact ke tepi board dan boleh kita straight je lurus tanpa mencederakan laminate ni. So kita boleh tolak yang tu lah. Jadi itulah kelebihan kita menggunakan insert plate ni. Dia nama dia panjang sangat, saya panggil insert plate lah. Itulah sebab kita kalau boleh kita nak buat kerja dengan kemas kan, dengan kemas, dengan cepat, dengan pantas.
Seeloknya kita pakai benda ni lah, lagi baik lah. Dan benda ni pun tak berapa sen sangat lah. Tak berapa sen, dalam 40 lebih macam tu lah. Nanti siapa yang berminat nak beli, saya akan sharekan link untuk kita beli ni, insert plate ni. Saya share sekali lah apa-apa ni, mesin trimmer ni. Untuk mesin trimmer ni pun saya ingat lalang kalau tuan-tuan nak beli yang cordless lah. Kalau pakai yang power cord ni macam ni lah, dia ada sedikit gangguan lah. Macam kita leceh-leceh kan, wire ni mengganggu je. Ada modal lebih sikit, beli yang cordless punya. Lepas tu jangan lupa beli bateri lebih sikit, 2-3 biji. Itulah, saya pun nak beli juga, tapi semuanya nak beli. Kita pun ada anak bini nak bagi makan kan. Nanti saya akan beli juga. Okey, itulah kot saya ingat perkongsian saya kat sini. Apa function kita nak gunakan insert plate ni. Dia membantu jugalah untuk kita dapatkan satu hasil kerja yang sangat kemas, pantas dan tak perlu risau-risau sangat. Dia nak berlubang apa ke, ni elok je. Itulah bagi yang tahu menggunakan trimmer bead flush ni, dia faham lah kan. Okey, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya harap video ni sedikit sebanyak membantu jugalah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.